Storminen mempersembahkan Aidil, seorang mahasiswa, turun dengan senyuman sambil membawa beg. Akhirnya, dapat balik kampung. Aidil terbayang suasana kampungnya sebelum dia keluar menuntut ilmu. Sungai jernih, kanak-kanak mandi sungai, orang kampung bergelak ketawa, burung berkicau. Aidil memandang sekeliling dengan cemas. Apa yang dah jadi dengan kampung ni? Aidil mula menyiasat. Dia bertanya kepada penduduk tetapi mereka hanya memberi reaksi kosong. Seorang kanak-kanak pengsan ketika bermain. Aidil semakin risau. Kemudian dia terdengar bunyi lalat dan bau yang semakin kuat. Dia menjejaki punca bau tersebut. Aidil tiba di sungai. Dia terkejut. Sungai yang dahulu jernih kini bertukar hitam. Botol plastik, tayar lama, sisa makanan dan pelbagai sampah memenuhi sungai. Air mengalir perlahan seperti lumpur. Ikan-ikan terapung mati. Aidil, tak mungkin. Aidil mengimbau kembali keadaan sungai sebelum ini. Kenangan sungai yang dahulu menjadi tempat bermain penduduk kampung. Inilah puncanya. Aidil membuat keputusan. Aku tak boleh biarkan perkara ni berterusan. Dia menghubungi rakan-rakan universitinya. Keesokan hari mereka tiba membawa sarung tangan, penyepit sampah, peralatan pembersihan. Misi pembersihan bermula. Longgokan sampah semakin tinggi. Namun kerja mereka sangat berat. Ketika hampir berputus asa, seorang kanak-kanak kampung datang membantu. Kemudian seorang demi seorang penduduk kampung mula sedar dan turut membantu. Mereka berganding bahu membersihkan sungai. Ketulan sampah terakhir berjaya diangkat keluar. Air sungai mula mengalir lebih lancar. Cahaya matahari menembusi awan gelap. Beberapa hari kemudian, rakan-rakan Aidil membantu merawat penduduk yang sakit. Keadaan kampung berubah sedikit demi sedikit. Aidil berdiri di tebing sungai bersama penduduk. Ketua kampung, kita hampir kehilangan segalanya kerana mengabaikan sungai. Aidil, sungai bukan sekadar aliran air. Sungai ialah nadi kehidupan kita. Semua penduduk mengangguk. Apabila sungai itu mati, kami sangka yang hilang hanyalah airnya. Rupanya, yang hilang ialah senyuman, kesihatan dan kehidupan kami sendiri. Selagi sungai ini mengalir, harapan akan terus hidup. Dan selagi manusia memilih untuk menjaganya, kehidupan akan sentiasa menemukan jalannya pulang.